Segar mawar dalam jambangan, jadi hiasan si anak dara. Pemanis kalam saya sembahkan, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama saya Siti Nurrahimah binti Mak Nasir. Saya murid tahun 5, umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Durian Mas 2, Bandar Al-Mutafi Belasah, Dungun, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 1033. Hari ini, saya ingin mengulas buku yang telah saya baca. Buku itu bertajuk Catatan Anak Detektif. Buku ini merupakan sebuah buku yang berbentuk novel. Buku ini amat sesuai dibaca oleh semua golongan termasuk juga para pelajar kerana banyak pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil untuk dijadikan panduan. Buku ini merupakan hasil karya Zulaiha Abdul Rahman. Penulis telah menamatkan pengajian di Universiti Sains Malaya Pulau Pinang pada tahun 2006. Pernah bekerja sebagai pembantu juru ukur bahan, tetapi sekarang beliau merupakan suri rumah sepenuh masa. Beliau merupakan anak dari pesara polis Sarjan Abdul Rahman bin Majid yang merupakan watak utama dalam cerita ini. Ya, cerita ini digarap oleh Puan Zulaiha tentang kisah hidup ayahandanya sendiri. Buku ini diterbitkan oleh Hamare Publication pada tahun 2023. Buku ini mengandungi 248 halaman bercetak. Penulis menggunakan gaya penulisan yang sangat mudah difahami dan buku ini juga mempunyai ilustrasi yang sangat menarik. Apa yang menarik tentang buku ini ialah karyanya yang mengisahkan tentang seorang anak yang mencatatkan dan menceritakan semula kisah hidup dan pengalaman bapanya sejak dari zaman kanak-kanak semasa bertugas sebagai seorang detektif anggota polis dan sehinggalah bapanya bersara. Terselit juga memori indah sebagai satu nostalgia bersama ahli keluarga ketika berbual-bual santai tentang dunia kepolisan. Masa bersama keluarga begitu mahal harganya. Cerita ini dimulakan dengan kisah zaman kanak-kanak bapanya yang merupakan anak orang miskin yang hidup dalam serba kekurangan. Susah payah ayahnya semasa bersekolah dan terpaksa menolak beberapa tawaran belajar kerana kemiskinan hidup. Ayah akhirnya memilih untuk menyertai latihan kepolisan. Cerita diteruskan dengan tugas ayah yang mencabar sebagai mata-mata gelap dalam memberteras dadah. Setelah bersara, ayah banyak memberi nasihat tentang bahaya dadah. Dadah telah merosakkan jiwa dan raga anak-anak bangsa, terutamanya anak-anak muda. Ayah juga banyak bercerita tentang kisah-kisah sedih tentang penagih dadah. Antara kisahnya yang diceritakan ialah kisah usahawan kecil mengajar isterinya menagih bersama. Pada mulanya, isteri menolak, tetapi setelah diasak, isterinya pun terlibat juga. Setelah suaminya diberkas, isterinya pula terkontang-kanting menagih dan mencari lelaki baharu untuk menyara bekalan dadah buat dirinya. Akhirnya, isterinya juga ditangkap oleh polis. Tinggallah anak-anak pula terumbang-ambing tanpa dahan untuk berpaut. Anak-anak terpaksa diserah kepada keluarga terdekat untuk dipelihara. Betullah kata pepatah, kerana nilai setitik, rosaklah susu sebelanga. Penulis juga banyak menceritakan tentang dadah dengan tujuan untuk pemahaman dan panduan masyarakat tentang bahaya dadah. Apa yang paling menarik dalam novel ini ialah banyak diselitkan kata-kata nasihat daripada ayah, pantun nasihat, keratan hadis dan maksud ayat-ayat Al-Quran yang memberi panduan dan pengajaran kepada pembaca. Antara nasihat-nasihat ayah yang perlu dipegang dan diambil pengajaran ialah jangan cepat terpengaruh. Apa-apa sahaja masalah hidup yang dihadapi berbalik semula kepada Allah. Ketika senang, susah dan apa jua keadaan, sentiasa ingat pencipta kita iaitu Allah. Pilih kawan dan pasangan yang baik. Kawan-kawan, berdasarkan pesanan-pesanan ayah di atas, banyak pengajaran dan nilai murni yang kita dapat ambil daripadanya. Tetapi, apa yang ingin saya simpulkan di sini ialah hargailah ibu bapa kita dan balas jasa kedua ibu bapa kita apabila kita dewasa nanti. Kerana ibu dan bapa telah banyak berkorban untuk membesarkan dan mendidik kita supaya menjadi insan yang berguna.
Kenanglah jasa mereka dan balaslah jasa mereka. Jangan sesekali kita menyakiti hati mereka. InsyaAllah syurga balasan untuk anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa mereka. Akhir kata daripada saya, bacalah buku ini dan fahamilah setiap isi yang disampaikan agar kita semua menjadi insan yang berakhlak mulia. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian, terima kasih.